Materials used are ropes, scissors, one bottle, and ball pen. To conduct the simulation, we need to tie the ball pen into 4 angles using some ropes, and we are ready to go. 5, 4, 3, 2, 1, go! Berat. Izzuan. Tarik sikit. Tarik lagi. Nak tarik lagi. Tarik lagi. Rendah ke sikit tadi bawah. Rendah ke tadi. Rendah lagi. Lagi. Tapi tarik lagi. Ada tarik sikit. Ini dah macam gitu. Saya bukan dah rapat sikit rasa. Okey, rapat sikit oh. Sampai macam tinggi. Jauh sangat. Jangan jauh sangat, dekat sikit. Dah, belakang sikit lah. Belakang sikit. Jangan. Depan. Kita tadi tu tak boleh nak tegang sangat kot. Kalau dia tegang dia akan jadi straight. Dia kena macam ada longgar-longgar sikit. Sebab tu suruh dia rapat sikit. Mungkin tadi tu saya boleh pakai takut jangan pakai ketat sangat. Nanti jadi straight. Satu tarik. Bagi. Tarik sikit. Lepas juga. Bagi. Nak tarik ni. Bagi dulu. Turunkan tadi korang. Mana tadi nak? Lebih tarik sikit. Okey. Tiga. Tarik sikit. Berapa minit setengah minit? Tengoklah pakai. Masa kalau dia cakap ni berapa minit tu? Fikir tarik. Sampai tarik sikit. Tarik lagi. Izzuan, jangan tengok Izzuan. Kau ni rosakkan video lah. Tarik. Dah tarik. Turunkan tadi dulu. Turun. Sikit. Atas sangat.
Tadi korang semua ke bawah. Five, 4, 3, 2, 1, go! Kita dekat sikit. Aina tarik sikit. Muna tarik. Boleh aku tarik sikit. Okey, dah turun sikit, turun sikit. Naik sikit. Okey. Okey, masuk. Okey, turun. Yeay. Oh my god.
Turun je. Aina tarik. What? Nama apa? Nama apa? Syafiq. Ni? Ken. Boleh. Tunduk sikit. Apa kau ni?